Kedua, saya telah membaca respons daripada Yang Berhormat Saudara Anthony Loke selaku Setiausaha Agung DAP yang mengatakan tidak ada tim A dan tim B dalam DAP. Saya turut bersetuju dengan beliau. Malah maksud saya di dalam ucapan penangguhan Pimpinan Agung itu adalah cuma untuk memperjelaskan bahawa terdapat kenyataan-kenyataan yang bercanggah dari segelintir kecil kepimpinan DAP terhadap apa yang dibangkitkan oleh Ketua Pemuda UMNO Yang Berhormat Datuk Dr. Ahmad Saleh. Maka diperjelaskan bahawa isu-isu yang dibangkitkan itu bukan merupakan asas kepada keputusan resmi parti, tetapi dibangkitkan oleh mereka yang merupakan satu kumpulan kecil terhadap apa yang dinyatakan oleh Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Jadi itu cuma satu gambaran, bukan satu keabsahan kewujudan tim di dalam DAP. Jika itu menyinggung DAP, saya menarik balik apa yang saya sebutkan itu, tetapi tidak langsung jadi maksud kepada saya untuk menggambarkan bahawa terdapat atau wujud dua kamp dalam parti berkenaan. Cuma mungkin terdapat perbezaan pendapat yang kecil, dan ini disebutkan juga oleh Yang Berhormat Datuk Seri Johari Ghani dan juga Timbalan Presiden Datuk Seri Utama Haji Muhammad Haji Hassan, bahawa kita tidak seharusnya mengambil pandangan daripada kumpulan yang berbeza pendapat dengan kepimpinan utama DAP, terutamanya apabila ianya bukan merupakan pendirian daripada parti itu atau pendirian resmi daripada parti itu. Jadi harap perkara ini dapat difahami. Okey.